Hijau bukan sebarang hijau. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya di Nexus X FKE Podcast. Pada hari ini dalam Green Code CS untuk meneliti tajuk kedua kita, iaitu realiti dunia tanpa sisa, adakah ia fantasi atau realiti? Green Code CS seri kedua membawakan kepada anda satu lagi topik yang saya kira sangat menarik pada hari ini. Bersama saya Syazah Soraya Sauli, moderator anda, dan dua tetamu istimewa kita bawakan untuk anda bagi meneliti topik kita, dunia tanpa sisa, realiti atau fantasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bangsa Johor dan UTM Sanjungan Bangsa. Pada hari ini, seri kedua podcast. Kalau minggu lepas kita berbicara tentang rahsia, tetapi minggu ini, kita berbicara tentang dunia tanpa sisa. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, ingin saya perkenalkan kepada anda dua tetamu istimewa yang mewarnai podcast kita di Nexus FKE Podcast pada hari ini, iaitu kita ada di sebelah kiri saya Encik Zainal Fitri Haji Ahmad, iaitu pengarah SW Corp Negeri Johor. Assalamualaikum Encik Zainal. Waalaikumsalam. Apa khabar? Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Kita ada kumbang hari ini dan juga kita ada bunga. Kita ada Dr. Huzlina Hussein, iaitu pensyarah kanan Jabatan Biosains Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ini Duta Kompos ya? Begitulah, itu yang julukan yang diberikan. Dan saya dapat tahu, Puan Syazah pun tak lama lagi ada title doktor dekat sini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Doakan saya. Dan hari ini saya bersama dengan dua orang kuat. Orang kuat, yang mana kalau dua-dua ini tak ada, nescaya negara Malaysia akan dipenuhi dengan sampah. Betul tak tuan? Betul kan? So saya setuju. Kalau tak ada tuan, kita akan termenung melihat sampah, timbunan-timbunan sampah yang akan merosakkan kehidupan kita. Tetapi percaya pada saya, hari ini kita tak akan pergi melihat sampah sebagai satu konotasi negatif, tetapi kita akan melihat di mana sampah diletakkan dalam konteks masyarakat yang maju. Baik tuan, sebelum kita pergi lebih jauh lah tuan, mungkin sedikit pengenalan. Siapa sebenarnya Encik Zainal Fitri Haji Ahmad ni? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ialah pengarah SW Negeri Johor. SW ni adalah satu badan berkanun di bawah Kementerian Perumahan dan Tempatan. Fungsi kami adalah untuk menguruskan sistem pendidikan ni dan juga melaksanakan pengurusan Fakta 62 untuk semua sisa-sisa yang dijana di negara kita lah. Terutamanya kepada 7 buah negeri yang pakai akta. Okey. Jadi 7 buah negeri itu ialah daripada utara, ialah Perlis. Kemudian turun sikit pada Kedah. Kemudian Pahang. Dan Wilayah Pusturat. Sejaya. Melaka. Negeri Sembilan. Johor. Baik. Jadi dalam pelaksanaan akta ini, kita mempunyai peraturan-peraturan yang tertentu lah. Daripada pengurusan sisa daripada janaan sehingga kepada perumusan. Tadi yang disebut tadi tentang sisa tu kan? Betul. Itu fungsi SW Corp lah. Jadi kita menguruskan dan mengkuasakan peraturan di bawah akta tersebut. Baik. Di akta berapa tadi tuan? Akta 672. 672. Okey, itu dia satu perkara yang baru saya kira saya belajar pada hari ini. Dan ia bukanlah sampah yang di peringkat buangan saja, tetapi satu proses yang panjang saya kira. Okey, baik. Kita akan pergi kembali pada tuan selepas ini. Namun saya kata, orang katakan tak kenal maka tak cinta. Apa kata kita berkenalan dulu dengan Dr. Huzlina Hussein. Atau mungkin sedikit profil ataupun siapakah Dr. Huzlina? Silakan. Okey, terima kasih Puan Syazah. Okey, untuk mengetahui semua, saya adalah pensyarah kanan daripada Jabatan Biosains Fakulti Sains UTM lah. Ini tempat naungan dia lah kan, tempat kita bekerja. Saya bermula pada tahun 2001 masuk UTM. Jadi dah boleh kira lah berapa tahun. Saya pun dah dapat dah yang 0.5 gram tu, berada budi tu kan, yang untuk 20 tahun berkhidmat dengan UTM. Jadi saya adalah seorang pensyarah, seorang ibu kepada 2 anak, dan yelah saya pun
anak kepada masih lagi ada ibu dan juga kedua mertua dan bapa mertua. Saya rasa saya lebih kepada golongan masyarakat lah, rakyat marhin yang mengharapkan saya dapat memberikan manfaat. So sebab itu mungkin saya dah lebih kurang dalam 10 tahun menghadap lagi berkecimpung dalam dunia kompos. Jadi kawan-kawan tu dah bagi julukan Ratu Kompos. Mula-mula saya tak terima. Mula macam tak terima, tapi kita rasa kenapa tak gelaran tu satu pengiktirafan lah. Sebab saya rasa kita cuba nak memberi manfaat lah kepada ramai orang. Betul. Itu kalau kata lebah ni doktor kan, ada ratunya. Kalau kompos pun ada ratunya di UTM. Baik, kita akan melihat hari ini sampah bukan sesuatu yang negatif. Betul kan tuan kan, doktor? Tetapi kita nak cerita sedikit. Apa itu sampah? Siapa itu sampah? Dan bagaimana sampah diuruskan? Jadi, tuan, biasanya lah sebagai orang awam lah kan, saya sebagai orang awam yang kita ada unit rumah kita sendiri, kita fikir saya dah bayar cukai. Okay, dan bila saya letakkan sampah rumah saya, sisa-sisa yang kita dah gunakan dalam tong sampah, ini selesai. Tetapi betul atau tidak kalau dari segi perspektif tuan sendiri? Betul kepada yang bercakap tu kalau dia tak fikir panjang lah. Baik. Sebenarnya sampah ni ataupun kita panggil analoginya sebagai sisa pejar ataupun istilah sisa pejar, sama lah. Sisa pejar tu sampah lah. Kita fikir bila kita buang sampah ni dalam tu sampah, satu hari kita nak ikut kita punya ratio dah 1.17 kilogram seorang. Satu orang. Satu hari. Kita berjana lah sampah. Sama ada sisa makanan ke, packing barang-barang ke, ataupun apa juga sampah. Kita kata buang dalam tu sampah. Tadi saya kata dia selesai masalah. Selesai bagi saya. Selesai masalah saya adalah pada orang yang buang tu. Okay. Pada dia. Pada dia, betul. Tetapi sebenarnya buang sampah itu adalah permulaan masalah. Boleh selesai masalah. Permula masalah bila kita buang sampah. Cerita sampah ni kalau kita lihat, okay, contoh, macam tin kan, tin can kita buang, cerita dia akan berlanjutan pada 500 hingga 1000 tahun. Cerita dia. Satu tin. Wah. Plastik. Dia boleh sampai 1 juta tahun. Siapa kata cerita sampah ni boleh buang selesai masalah dia? Kita akan angkat sampah ni. Komputer pun akan datang. Harga komputer yang datang tu 1,5 juta. Sebab kita buang sampah, kerajaan kena sediakan komputer. Baik. Bila dia angkat, ada pekerja nak bayar gaji. Betul. Kerajaan kena bayar gaji. Lepas tu bawa ke landfill. Bawa ke landfill, nak lupakan landfill, kena bayar charge. Siapa yang bayar? Kita bayar cukai hati berapa sen dia? Berapa ringgit kita bayar setahun? RM100-200 cukup ke setahun? Lepas tu bila masuk ke landfill, bukan dia masuk ke landfill tu habis. Cerita panjang lah. Dia kena dirawat, kena disimpan di situ sampai beratus tahun. Dan landfill ni pula, bila kita buat landfill, di atas landfill tu dah tak boleh buat pembangunan. Dah tak boleh buat rumah, tak boleh buat kehidupan, tak boleh buat pembangunan. So, dibiarkan tanah tu beratus-ratus tahun nanti. Jadi di mana masalah yang selesai? Tak selesai. Sebab kita tak ada. Hari ni kalau kita buang sampah, besok kita tanya. Ya, sipulan. Hari ni bulan. 19 saya dah Pada 19 bulan, pukul 7.30 pagi, kamu telah membuang 1 botol plastik ke dalam tong sampah. Baik. Dan kesannya telah menjualkan 1 juta. Dunia ni merana. Jawablah. Jangan buang sampah.
Ya, jangan buang sampah. Betul lah. Saya ni sampai masuk sini ya. Saya terasa sakit ni sini sebenarnya. Kerana bila difikirkan secara perspektif mudah, selesai masalah saya. Tetapi tidak sebenarnya. Panjang. Kalau dibuat karangan, saya sebotol ataupun saya satu tin dalam masa Melayu dulu, bukan berakhir dalam tong sampah saja. Tidak. Okey. Dan satu perspektif yang menarik sebenarnya tuan. Bukan menarik lah. Knowledgeable saya rasa sangat berinput tinggi untuk kita melihat di mana kita pada masa akan datang. Dan kalau kita bayangkan anak-anak kita masih kecil pada hari ini, tidak dididik untuk mengurangkan situ, apa terjadi pada dunia mereka pada masa akan datang. Wow. Baik. Kita teruskan dengan Dr. Huzainia. Kalau tadi, kos nak angkat sampah, kos untuk landfill, kos untuk semua kos. Saya ada dengar juga orang kata, sampah boleh bawa duit. Betul atau tidak? Oh, okey. Silakan Doktor. Okey. Baik, bila kita kata tadi, saya suka sebab dia kata dunia tanpa sisa. Ya. So dia nampak negativity ni. Tadi kita pun dah bincang kan dengan Tuan Zainan. Bila negatif dia akan jadi negatif juga. Baik. So kenapa kalau kita tak ubah dia jadi dunia dengan sumber? Dengan sumber. Dengan sumber. Jadi kita nampak sisa ni bukan sahaja dia berakhir sebagai sisa. Baik. Tapi dia jadi satu sumber untuk menjana pendapatan, untuk memberi manfaat kepada orang lain, diubah kepada sesuatu yang lebih baik lah. Meningkatkan nilai sisa tu. Okey. Yang paling dekat dengan saya adalah komuniti Kenari. Yang dekat Kangkar Bulai tu. Ya. Saya dah berkenalan dengan mereka sejak tahun 2018 sebab faktornya adalah untuk mengajar tentang kompos. Tapi itu sebahagian daripada masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Cumanya kita rasa macam mungkin masyarakat B40, B40 dan duduk di flat. Mereka tak ada kesedaran. Tapi sebenarnya kesedaran mereka lagi tinggi. Mereka nampak sisa-sisa ini bagaimana mereka nak uruskan. Sebab kalau mereka tak uruskan, keadaannya akan jadi jelek lah. Sebab dia letak dekat rumah sampah kan, jadi tertimbun. So daripada situ, mereka mencari inisiatif untuk menjadikan dia salah satu sumber pendapatan. Dengan bila dia kumpul misalnya minyak antaranya. Kalau pergi dekat kabin tu, dia kumpul minyak. Minyak 1 kilo RM3. Ada yang sebelum ni pernah capai RM3.50. So, itu adalah sumber pendapatan kepada komuniti di situ. Maknanya dia mengumpul sisa yang ada untuk dijual lah. Ada yang dia bekerjasama dengan SWM sebab ada token kan yang boleh diubah jadi duit. Dan ada juga peralatan lusuh contoh ni yang mereka boleh jual. Baju-baju pun ada bila dia dah jadi satu hub tempat untuk pengumpulan sisa-sisa ni lah, maknanya pakaian ke apa, dia boleh tukar kepada duit kerana baju-baju ni ada harga, ada nilai. Semuanya elok-elok. Bila mereka tahu ada tempat, dari komuniti setempat, tahu ada tempat pengumpulan, mereka akan dengan sukarela akan bagi baju-baju. Yelah kita nak perempuan kan? Kita nak berganti baju kan? Jadi yang biasanya datang semua guru-guru sekolah. Jadi di kawasan tu sebenarnya, Kenari tu adalah hub yang paling kita kata boleh jadi contoh bahawa mereka mengumpulkan barang-barang untuk yang lusuh lah lusuh ke yang elok lagi. Baik. Untuk dikitas semula. Pada masa sama mereka dapat juga penjanaan pendapatan. Jadi minyak masak di rumah boleh kumpul dan untuk dijual. Dan juga baju-baju yang terpakai ataupun baju-baju yang dah tak muat, kita boleh kumpulkan di satu hub untuk dijual. Ya. Kita namakan sisa ini sebagai sumber. Ini adalah salah satu sumber pendapatan sebenarnya. Menarik. Hari ini saya belajar banyak benda, terutamanya perkara-perkara yang selalu saya lihat sebagai sisa. Saya nak ubah perspektif saya, sisa ini adalah satu sumber. Mungkin sedikitlah daripada Saya nak tambah sikit. Silakan. Sebab dia ada lagi satu. Bisa kata macam peti sejuk yang dah usang, yang dah rosak. Apa lagi? Penghawa dingin. Kursi-kursi tu. Mereka sebenarnya ada lagi satu company yang NGO lah yang company yang syarikat yang rasa boleh tambah baik nilainya supaya tak dibuang. Jadi dia akan ajar satu program lah untuk menambah baik, membaik pulih
Baik. Washing machine contohnya atau mesin basuh. Faham. Untuk maknanya masih ada kita panjangkan jangka hayat. Masih ada nyawa lagi. Betul. Saya ada sebuah televisyen yang saya tengah fikir apa saya nak buat. Mungkin lepas ni kita boleh melihat di mana jangka hayat itu boleh dipanjangkan kepada orang ramai. Wow, menarik. Okay, saya sedang melihat apa lagi dalam rumah saya yang boleh saya kurangkan dan memberi makna kepada orang lain. Jadi Tuan Zainal, bila kita cakap tentang dunia tanpa sisa, betul lah konotasi yang sangat negatif. Sisa ni kalau orang Kelantan, saya berasal dari Kelantan kan, orang Kelantan kata sisa ni adalah bila perkahwinan tu, godis tu kita panggil sisa. Berapa sisa? Itu memang orang Kelantan panggil sisa lah. Jadi tak tahu ni apa-apa kan, kita pun tak pasti kenapa. Tapi bila sampai sisa yang dalam konteks bahasa Melayu ni adalah sesuatu yang dibuang-buang, yang dia tak berguna katanya. Tetapi macam mana Tuan Zainal, kita nak ubah daripada dunia tanpa sisa ini menjadi realiti, menjadi dunia dengan penuh sumber? Mungkin sedikit daripada Tuan Zainal. Terima kasih, Azhar. Sebenarnya sisa ni adalah sumber yang boleh dimanfaat oleh kita sebagai manusia. Baik. Kita kena ingat amanah yang Tuhan beri kepada kita untuk memelihara alam ini. Alam ini adalah satu anugerah daripada Tuhan yang digunakan kepada kita sebagai manusia dan menjadi tanggungjawab kita untuk memeliharanya. Itu amanah. Betul. Bila sebut amanah, kita kena pelihara dunia ni. Dunia ni dia berada dalam satu pusingan sekular. Kalau tengok air, Betul. air sejat jadi awan, turun jadi air balik. Betul. Sejat jadi awan, turun air balik. Dan kita tak payah bercipta air. Pasal air ni dia sekular, serupa juga dengan bahan-bahan yang berada depan mata kita. Ni kertas, kan, kaca, besi. So ini bila kita pakai, jangan jadikan sisa. Dia boleh diguna balik. Baik. Boleh di recycle. Boleh diolah semula. So jangan buang. Sebab tu saya kata ni, bila kita buang, itulah permulaan dikatakan sisa. Baik. Jadi kita ubah sisa kepada sumber. Jadi nak ubah kata dunia tanpa sisa, ubah sisa tu kepada sumber. So dunia ni akan penuh dengan sumber. Itulah analogi yang boleh kita gunakan untuk mengubah dunia ni, mengubah sisa kepada mengubah alam ini ataupun dunia ini tanpa sisa. Jadi dunia dengan sumber. Sebab sumber ini yang Tuhan beri pada kita untuk kita guna. Betul. Tak semestinya kita gunakan sumber ni daripada bahan-bahan yang asli. Contohnya minyak. Kita buat dia jadi plastik. Bila kita dah guna plastik, janganlah buang plastik tu. Kita recycle balik plastik. Kan ada kilang plastik yang terbesar Di Johor. Yang dibina oleh Japan. Turki. Ada di sana. Bermaksud Yang bahan-bahan plastik ni, yang pack botol kan. Botol-botol plastik semua ni kita semula 100%. dan kita perlu bagi pada Esrukop dan Esrukop akan menghantar kepada Mana yang kita boleh hantar. Dan kolektor banyak plastik ni. So jangan buang. Jangan buang satu single plastik pun. Sebab buang tadi dah jadi 1000 tahun. Bila tu orang plastik dalam air, ikan akan makan. Kita makan ikan, dalam badan kita ada plastik ni. Betul. Ini pakar-pakar di penelitian ramai. Doktor-doktor Betul. yang kaji. Jadi jangan buang. Bila kita buang, itu memulai masalah. Sebab itu kita punya kempen asal kepada semua masyarakat. Jadikan sisa ni ubah sebagai sumber. Bila orang ingat sumber, jadi Dr. Uzah beritahu tentang kompos. Sisa makanan. Semua sumber. Kenapa kita buang? Sedangkan sisa makanan boleh dibaca. Jadi kesedaran ini sebenarnya mudah dalam fikiran kita. Mudah maksudnya kita faham. Cuma cabarannya macam mana nak laksanakan. Nak laksanakan. Itu cabaran kita pada hari ini. Semua orang faham.
Kalau kita Google, kita tengok kempen, tengok mana-mana maklumat, semua tahu. Kan? Betul. Sisa-sisa yang boleh kita semula, plastik, kertas, botol, kaca, semua boleh. Kita semua boleh beli duit. Orang faham. Lepas tu makanan boleh kompos jadi kompos jadi baja. Orang faham. Tapi ayo, yang ada di luar sana, yang mendengar di hari ini, mudah-mudahan dengan ilmu hari ini kita ubah. Betul. Sisa sebagai sumber. Jadi hapuslah. Bebaslah dunia ni daripada sisa. Sebab kita ambil sisa sebagai sumber. So berapa kerat aja yang kita perlu hantar ke lain negeri? Tak banyak dah. Sebab kita recycle. Kita semula kita recycle kan. Kita manfaat balik bahan yang kita nak buang. Betul. So Boleh buat. InsyaAllah. insyaAllah kalau kita ada semangat. Betul. Dan kita ada kesedaran dan kita ada usaha. Usaha pun tak banyak. Anak-anak kecil boleh buat, orang tua pun boleh buat. 10 tahun baca kita ni dewasa yang tenaga yang banyak. Apa masalah kita nak asing kan? Ada masalah pun. Dia istiqamah sebenarnya. Kadang ada hari-hari kita rasa macam malas nak buat kan. Tapi kita kena fikirlah. Sebab itulah kita Khalifah di muka bumi ni, kita memang kena manfaatkan sumber yang ada. Betul. Betul, Doktor. Saya suka bercakap dengan Tuan. Dia macam ada vibe-vibe pemimpin yang memang terpengarah tapi dia macam sangat jelas. Okay, kita kena ada satu perspektif yang hari ini kita boleh mula. Pak kata Dr. Uzza, kita kena ada istiqamah. Yang bahawasanya apa yang kita buat hari ini akan ditanya pada hari esok. Dan dalam konteks katalah pengurusan sisa ni Tuan kan. Ramai yang kata biar orang lain yang buat. Saya rasa saya dah buat cukup banyak. Jadi bagaimana kita nak ajak masyarakat ni supaya bermula daripada sekecil-kecil benda. Kalaulah satu benda hari ni Tuan. Dia macam ni. Satu analogi Jepun berhubung dengan kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Seekor burung, dia pergi ambil air guna paruh dia. Dan dia pergi ke tempat kebakaran hutan ni, dia lepaskan air tu. Masya Allah. Bayangkan kalau semua burung kan ambil paruh tu, air paruh tu, katakanlah ada 30 juta burung. Banyak kan? Burung tak sikit kan banyak. Ada 1 juta burung yang melepaskan air tu daripada paruh dia ke hutan itu. Boleh padam tak api tu? InsyaAllah Qadir. Boleh padam. Banyak Qadir. So jangan fikir usaha yang kecil kita buat tu tidak memberi kesan kepada keadaan. Kalau semua orang buat, dia akan beri kesan. Kalau kita kata, aku buat sikit ni, apa akan kesan kepada masyarakat alam sekitar? Tak, kalau kita kena buat macam ni. Kita buat sikit, orang lain buat sikit, semua orang buat. Betul. Dan benda yang kita buat sikit ni akan menjadi simpanan kita. Betul. Jadi tabung kita untuk menjawab besok. Betul. Jawab dengan Tuhan besok. Ya Tuhan, aku pernah buat satu kebaikan dulu. Aku pernah recycle. Okay. Kata nama modal dengan Tuhan. InsyaAllah. Walaupun sekecil. Ada satu benda aku buat dulu kat dunia ni. Aku pernah buat recycle dulu. Ini ada pahala tak? Betul. Tuhan akan kira pahala kita ni. Walaupun sebesar-besaran. Wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tak kira. Kan betul kan? Ya, ini yang cerita bila saya macam pasal, saya kata boleh ke sebab kita dan datangkan dengan baldi lah, saya panggil baldi untuk letak sisa makanan. Saya kata lah, Tuan Zainal, takkan benda yang sekecil ni kita nak sebarluaskan pada komuniti yang yang rasanya diorang ni setuju ke tak, nak terima tak apa yang saya nak ajar. Kata itulah cerita yang dia akan sampaikan, jadi baru saya datang semangat balik. Nanti saya nak tunjukkan. Ada kita nama baldi sebenarnya. Kita ada baldi dekat dalam studio ni. Dan memang Dr. Uzza bawa khas untuk anda semua. Okay, jadi sebelum kita tunjuk apa, kita reveal apa dalam baldi Dr. Uzza. Tadi bila kita kata walaupun sekecil-kecil benda itu sebesar zarah sekalipun akan dikira di timbangan kelak. Jadi sebagai ibu, sebagai pendidik dan juga ahli masyarakat, habit ni sesuatu yang power, yang sangat kuat dalam membentuk masyarakat yang kalau kita
melihat daripada konteks sisa ini yang sama-sama boleh mengurangkan sisa. Sebagai seorang ibu, bagaimana mahu bermula dari rumah walaupun dengan sekecil-kecil benda? Silakan Dr. Usam. Okay. Rasa macam berat lah dia punya soalan tu. Tapi sebagai ibu, saya nak sesuatu yang baik lah untuk generasi akan datang. Jadi kalau kita tak bermula sekarang, apa nak jadi dengan generasi akan datang? Betul. So saya pula lebih rapat dengan anak-anak murid. Kan kita memang ajar akademik, tapi pada masa sama kita terapkan juga nilai-nilai dari segi menjaga alam sekitar. Sebab kita dah rapat ni, saya dengan SWM, SW Corp, dia dah jadi kawan strategik rakan pintar yang sangat rapat. Jadi kita nak sama-sama sehaluan dengan apa inspirasi yang mereka harapkan. Jadi bila bermula di rumah, saya memang kalau sisa makanan tu memang bertung-tung tahu sebenarnya Puan Syazah dekat rumah. Jadi apa-apa je sisa kita masukkan dalam tong yang kita memang dah sediakan. Jadi anak-anak kata, mak memang tak ada udat ni. Dia cakap, maknanya kita yang buat dahulu, jadi anak-anak tu akan mengikut. Pada masa sama kita ni pun ada anak-anak jiran. Mereka pun nampak benda ni sebagai satu inisiatif sehingga anak saya bila dia bertanyakan latar belakang ibu dia, dia kata saya ni cikgu yang mengajar kompos di UTM. Saya macam, okeylah, nampaklah yang di mata mereka saya adalah idola mereka untuk membuat kompos. Betul lah Ratu Kompos tu. Betul lah gelaran sebenarnya. Tapi disambut baik oleh suami dan keluarga. Jadi kita kata kalau sampah tu buang dekat dalam maknanya sisa makanan buang dalam bekas yang kita sediakan. So kalau kita tak buat di rumah, saya akan ada di Fakulti Sains, kita memang ada di belakangnya T02 tu kebun kecil lah untuk terapi bagi anak-anak, bagi anak-anak murid ni kan. Memang kita ada beberapa jenis tong kompos. Jadi ada yang nak bawah ada lubang tu, kita masukkan tong sisanya. Tapi ada cara-cara lah, ada teknik-teknik yang kita ajar. Yang boleh kita buat paling senang Dr. Zah kalau saya nak mula di rumah. Okey, di rumah kalau Puan Syazah rumah macam mana? Rumah landed. Okey. So ada kawasan tak macam tanah ke? Ada sedikit tanah. Okey. Kalau yang itu, kalau tong sampah pun kalau kita ubah suai di bawahnya, sebab kalau dekat Thailand dia biasanya tanam tong sampah tu separa supaya dan dilubangkanlah sedikit supaya bila sisa yang keluar mungkin adalah air licin tu kan panggil, dia tak akan bau sebab diserap oleh tanah. Jadi biasanya kita akan ada beberapa lapisan. Dia macam sandwich lah. Kita akan letak daun kering, kita akan letak tanah, kita akan letak juga booster lah yang kita dah buat supaya menambah baik, supaya dia jadi lebih orang kata cepat mereput. Tapi itu tak jadi masalah. Kalau tak ada booster pun tak apa. Yang penting kena ada rumput dan tanah. Itu resepi yang paling utama. Kita dah selang-selikan dengan sisa makanan. Sebab saya selalu cakap, dekat tanah tu sendiri ada beri juta-juta lemon. Bukan lemon apa? Bakteria dalam tu. Ada yang baik, ada yang tak baik. Tapi dengan adanya booster yang kita tambah baik lah. Sebab kita bahagian teknikal, bahagian kepakaran. So kita nakkan manfaat dan macam nampakkan benda tu lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Jadi kita kena tambah baik juga ilmu yang kita ada. Betul. Jadi daripada R&D tu memang sentiasa diperlukan. Dulu saya ingat kompos saja untuk sisa makanan. Betul. Tapi sisa makanan tu sendiri bila dipecahkan, kita pun ada pengasingan untuk sisa makanan sebenarnya. Ada untuk sisa dapur, sisa yang kering, sisa-sisa pada buah-buahan, sayur-sayuran tu kalau dikeringkan dan dijadikan baja yang sangat elok sebenarnya, baja folium. Baja cecair. Jadi semua sisa boleh selain pada kompos-kompos, maknanya kita kena tambahkan tanah. Tapi kalau sisa-sisa yang ada yang jenis kering, ada yang kata sayur yang kita tak habis makan kadang. Betul. Yelah, malu nak cakap kerana rajin masak. Tapi bila tak masak tu, dia kering begitu saja. Betul. Timun apa semua kan. Yang itu tak perlu pun kita kompos dengan tambahan tanah tu lah sebagai ejen perebutan. Baik. Tapi kita perlukan macam kita keringkan walaupun di bawah cahaya matahari, dia pun akan kering sebab kita ada penyejatan air kan, untuk elakkan daripada kulat lah sebenarnya. Bila kulat ni ada sebabkan ada air. Baik. Bila dia lembap kan, dan bila dia kering betul-betul, saya ajar komuniti untuk buat booster sendiri. Bila dia dah kering betul, kisar dan tabur dekat pokok. Kisar. Tak perlu kompos.
sebenarnya ada banyak cara yang kita boleh buat. Okey, kepada sesiapa yang mungkin hari ni boleh buka peti ais masing-masing, tengok apa-apa yang dah tumbuh. Kadang-kadang kan biasalah Macam nak buat. bau yang tiba-tiba kalau kita tanam tak nak tumbuh pun. Ya. Peti ais tu jadi pula tuan. Jadi mungkin hari ni kita boleh keringkan, hisar dan juga jadikan dia sebagai, kita boleh pakai Baja air. baja air untuk kita punya tanaman di luar. Wow, sangat menarik ya. Selain daripada kompos yang kita tanam dalam tanah, kita boleh keringkan juga. Ibarat macam buat ikan kering itulah. Betul. Betul. Ya Allah, banyak yang saya belajar hari ini. Nanti pun kalau kita kan kerak dulu, orang dulu melalui pemerhatian. So bila kerak nasi tu, biar tahu tak apa yang diorang biasanya buat. Kan jadi keropok, emping. Jadi adalah makanan yang mungkinlah pada kita tak berhasiat, tapi dia sebenarnya mengurangkan sisa makanan tu daripada masuk ke dalam tong sampah. Sebab kita nak cari keberkatan sebenarnya. Betul. Itu sebenarnya titik terakhir kita semua, iaitu akhirat. Apa yang kita buat dekat muka bumi ni, aim kita adalah untuk akhirat itu sendiri. Ya Allah, sangat menarik sebenarnya. Sebab saya sendirilah, saya katakan, ada masa malas kita, ada masa terlebih rajin kita rasa macam, okey selesai bab ini. Tapi sebenarnya, penambah ilmuwan tu sangat penting untuk kita belajar lebih lagi. Baik, sebelum kita, mungkin doktor nak tunjuk ke? Boleh. Kita boleh tengok ke sekarang? Okey. Boleh kita tengok sebenarnya doktor bawa baldi apa hari ni? Okey. Ini adalah hasil R&D daripada UTM. Daripada UTM lah. Ya, betul. UTM. Mungkin kita boleh. Okey. Ataupun okey, kita ada pembantu kita, alhamdulillah. Terima kasih. Alamak, saya macam Alright. Okey, baik. Sebenarnya yang terhasil ni asalnya dia adalah jenis yang kita letak dalam paper bag lah. Paper bag. Sebab saya ada banyak komuniti yang datang untuk bertanya tentang membuat kompos. Jadi salah satunya, ini adalah yang paling terkini. Kita tahun ni rasanya dengan saya dah kerjasama dengan SW Corp Negeri Johor. Masya Allah. Sebabnya saya dah berkenalan dengan SW Corp Negeri Johor tu 2 tahun lepas. Dia habis begitu saja sebab kita ajar cara untuk buat kompos dengan mudah. Maknanya apa saja yang kita gunakan, maknanya apa saja yang sisa di luar, terutama sisa landscape lah, sebab kita ada rumput, apa semua daun ni kan. Dan juga tanah. Jadi bila kita sampaikan kepada komuniti, kita hanya bercerita tanpa menunjukkan demonstrasi. Maknanya mereka boleh cuba sendiri. Baik. So dia akan jadi satu masalah bila komuniti tu dah nak cuba tapi barang-barangnya tak ada. Jadi kita kata okeylah, kita buat semudah yang maknanya semua bahan-bahan ada, melainkan sisa makanan lah, mereka kena kumpul dan kita akan tunjukkan mereka satu persatu lah cara untuk membuat kompos dari sisa makanan dengan cara yang mudah. 5 teknik tu. Jadi yang ini sebenarnya bila saya ada buat, kalau Puan Syazah ada handphone tu, boleh scan QR code ni. Nampaklah saya artis sebagai pelakon utama sebenarnya, watak utama menunjukkan cara-cara nak buat kompos tu. Itu adalah idea daripada Tuan Zainal dan tim daripada negeri Johor lah, SW Corp Negeri Johor. Itu yang saya kata macam, tak ya. Dan rupanya bila kita dah buat konsep ni, 200 diberikan secara percuma. Ada masa pertama kita launch di Bazar Selat Temenggung. Baru ni. Dan mendapat sebenarnya kira sokongan lah daripada YB Jafni pada ketika itu. Kita rasa teruja lah nak bawa benda ni ke banyak tempat lagi. Di komuniti yang rasanya bila kita sampai, bila kita jumpa, kita akan tunjuk je kompos ini, bekas lah saya panggil, bekas kompos yang mudah. Dan salah satu yang mengujakan sebenarnya dekat Flat Temenggung, saya ada bawa 80 kit kompos ini untuk diberikan percuma di bawah Bangsa Johor Bahagia, yang diketuai oleh Prof Maimunah lah kan. Jadi bila dia approach tu, dia kata okey, tak ada orang lain lah, doktor je yang tolong sampaikan. Jadi saya sampaikan, jadi saya terangkan dan mereka dah ikut. So untuk akademia ni, dia bukan mengajar sahajalah. Betul. Kita kena ada passionate, kita kena bersabar dan betul-betul istiqamah dengan apa yang kita nak buat tu. Jadi ada satu hari tu, memang saya pergi ke Flat Temenggung untuk kita ukur. Sebab bila kompos tu dah jadi, dia ada juga fasa-fasa kematangan yang kita perlu tahu. Ada yang stabil, ada yang betul-betul dah matang. Kalau stabil tu dah masih kira-kira okey lah untuk dibaja. Jadi
bila kita jumpa dengan komuniti tu, apa yang menarik, komuniti yang ada tu, dia tunjuk memang baja tu, okey, bila kita ukur dengan alat pengukur ada NPK, sekarang ni dah jadi macam istilah yang biasa untuk komuniti tahu. Tu yang saya macam, wow, impress lah untuk komuniti. Dan memang baja kompos mereka tu sebenarnya boleh jadi baja bunga. Baik. Dan mereka bila saya buatkan praktikal, mungkin komuniti masa tu ramai yang tak dapat hadir pada waktu pagi, siangnya. Jadi saya sanggup datang pada waktu malam untuk tengok supaya ilmu tu sampai kepada komuniti. So untuk akademia saya rasa bila apa saja yang keluar daripada mulut doktor ni sebenarnya komuniti terutamanya masyarakat dia ada perasaan rasa okeylah, dia nilai ilmu tu tinggi. Jadi Betul. bila kita sampaikan dan sesuatu yang betul lah kita kena sampaikan tu dekat kepada mereka dengan cara yang mudah, mereka sebenarnya masyarakat sebenarnya boleh terima. Betul dia. Dia orang tak ada tahu hala tuju, tak tahu di mana mereka nak mulakan dan ilmu tu macam mana mereka nak capai. Menarik. Jadi akademia tu kena lebih lah dia sebagai YB kawasan sebenarnya kan, menghubungkan antara satu sama lain. Betul, dengan komuniti dan masyarakat. Saya sangat bangga walaupun saya bukan SW Corp, saya sangat bangga melihat logo SW Corp ni. Kalau boleh tunjukkan pada kamera sikit, di situ Dr. Pada sistem makanan, ya. Salah satu daripada inisiatif daripada SW Corp dan pihak Universiti Teknologi Malaysia. Mungkin dalam tu kita boleh Dalam tu dia ada lah, dia ada unboxing. Dia sebenarnya saya sediakan rumput. Okey, ada rumput. Ada rumput yang telah kita kisah sebab mana apa sahaja yang dekat rumah tu Baik. kita buang, tapi bukan buang tapi kita simpan untuk dijadikan bahan utama. Sebab rumput ni sendiri dia ada humic acid yang kalau orang panggil polis lah, pegang nutrien tu, jangan lari. Dia lah humic acid. Saya nak gunakan istilah yang mudah lah supaya walaupun lama pun kompos itu disimpan, nutrien yang NPK ni, nitrogen, fosforus ni masih kekal lagi, banyak lagi. Hilang pun dalam 10% sebab dia ada guard lah, dia ada polis yang pegang nutrien vitamin dalam tu. Dan kita ada booster lah yang ni formula rahsia. Formula rahsia. Tuan Zainal kata jangan jual yang ini kita bekerjasama. Saya kata okey, boleh. Tak, saya nak membelinya. Tak apa, nanti kita Ni boleh beli tapi kita tak tahu, tak bagilah tahu apa ni. Ini dengan formula rahsia lah kita berdua. tak benda ni yang patent. Nanti menarik. Wah, dah bekam. Itu dah punya formula. Dan kita memang tinggalkan semua bahan-bahan yang ada, termasuk dengan sarung tangan, dengan yang penciduk punya apa panggil penciduk je lah campur ni. Jadi semuanya disediakan. lengkap. Ya. Wow. Kalau boleh saya bila kita nak pegang sikit lah. Boleh. Hasil daripada Ada tanah juga tu dalam tu. Okey je. ya, dan juga Universiti Teknologi Malaysia. Betul lah, UTM bukan saja kita mendidik melalui teori, tetapi juga melalui praktikal dan juga adab kepada masyarakat ataupun kepada generasi yang akan datang. Baik, Tuan Zainal, bila kita lihat ini salah satu daripada, saya kira banyak lagi pencapaian, tapi ini salah satu yang terbaru. Bagaimana SW Corp melihat perkara ini boleh diperkembangkan lagi pada masa akan datang? Ada tak lagi projek-projek? Sebab ini cetusan idea Tuan Zainal, saya kira, betul ke Dr. Rizal kan? Jadi ada tak lagi masih banyak idea yang nak dibuat pada masa akan datang? Mungkin sedikit. Terima kasih. Sisa makanan ni adalah komponen paling besar dalam sisa. Baik. Kalau kita kata ada 1,000 tan sisa makanan tu, sisa makanan ni dalam 45% sisa makanan. Oh, Hampir separuh. Separuh lah daripada tong sampah tu. Kan? separuh tu sampah makanan. Lebih kurang separuh. Hampir separuh. Sisa makanan. Bayangkan, kalau kita boleh uruskan sisa makanan, dia tak ada sisa. Jadi apa tadi? Sumber. Inilah sumbernya. Hai. Jadi sebenarnya sisa makanan ni tidak akan disisa sehingga dia buang dalam tu sampah. Selagi dia berada dalam kita punya kehidupan kita, dia boleh berfungsi beredar, bukan dari sisa lagi. Dia masih sumber lagi. Contoh hari ni kita makan nasi satu pinggan. Kan? Kalau nak bagusnya, makanlah secukup peluang kita. Ambil separuh pinggan. Bila perlu tambah lagi. Tapi kita hari ni tak macam mana. Kita ada suku-suku separuh semua. Semangat saya.
Tonton juga. Kenapa? Tiba-tiba tak habis. Tak habis. Jangan risau. Bukan satu kesalahan. Ya. Jangan buang tu sampah. Ambil makanan yang tak habis ni, Baik. kan, tersimpan. Makan petang. Ya. Panas kan. Kalau tak boleh juga, masuk sini. Ini. Ini. Kompos. Kan. Betul. So, taklah buang tu sampah. Jadi kalau semua orang amalan ini bukan amalan yang terlalu berat. Mudah sangat. Tapi sebelum kita buat yang kit kompos ni, biasanya orang akan buang. Jadi diorang tak tahu, dia akan nampak ulat. Jadi saya terangkanlah kenapa ulat tu muncul. Yang tu kita datang dalam saya lah nanti ya. Okey. Dan ini sebenarnya sedikit-sedikit yang kita buat di rumah ni, ibu-ibu, kakak-kakak kan. Bapa, anak-anak. Ayo. Kita komposkan semakan ni jadikan dia kompos. Cuba dapatkanlah bahan ni. Kan? Tak, yelah. Pakai juga ke ni, Tuan? Sekarang baru percuma. Kalau dapat di pasaran, ada banyak di pasaran-pasaran yang lain pun ada. Ini contoh. Ini satu konsep yang mudah untuk kita gunakan. So, di komuniti, kita di Johor ni ada 15 komuniti dipanggil Taman Lestari Madani. Taman Lestari. Setiap taman ni kita ada satu mesin kompos yang besar sikit. Yang komuniti boleh hantar ke pusat kompos tu dan kita boleh masukkan dalam mesin tu dan mesin tu boleh menjanakan baja. Komuniti boleh hantar. Yang itu Boleh macam saya suka bagi secara percuma. Okey. Kepada semua. Bersama antara saya dan tim lah. Bersama dengan SW Corp. banyak sebenarnya kalau kita tahu. Itu dah besar sikit lah. Itu dah besar sikit dah. Itu kita tak bawa warna dia ada merah, dia besar sikit lah. Cuma yang itu tanpa elektrik, diletakkan di kebun komuniti, nama Lestari lah. Di yang terbaru 15 unit yang telah dibeli. 15 dan saya dah ke Pontian untuk bagi penerangan. Dan satu lagi di Kulai. Taman apa yang nama Cenderawasih. Wah. Begitu rapatnya sebenarnya SW Corp dengan masyarakat yang mungkin saya tak tahu sebab kita kalau kata nak buat program gotong royong baru kita tulis surat. Baru kita rasa macam okey kita kena panggil SW Corp untuk roro, untuk yelah kerjasama yang kita begitu. Tetapi sebenarnya apa yang saya belajar hari ini SW Corp lebih daripada itu. Banyak sebenarnya fungsi SW Corp termasuklah dalam membuat inovasi bagi masyarakat kita pada hari ini. Wow. Kita ada satu perancangan yang jelas untuk jadikan Johor ni bandar bersih menjelang 2030. Diselari dengan Maju Johor. Ya. Semalam MB lancarkan Johor transformasi ekonomi. Kan? Pelan. Si ekonomi Johor. JE apa ni TP. Okay. Jadi dalam pelan tu pun selari dengan Maju Johor. Semalam yang bawa Menteri Besar pun jelaskan dengan cara terperinci. Macam mana Johor ni nak maju. Antara trust dia bawah Maju Johor ni benda-benda macam ni lah. Sustainability ni, kebersihan, alam sekitar. Untuk kita deliver semula kemajuan Johor ni untuk dirasai oleh masyarakat. So kita maju juga, tetapi kalau alam sekitar kita binasa, tak sustainability, tak sustain, tidak terjamin, kita tak lestari, tak bersih, kita pun hidup dalam keadaan yang tidak aman. Kita nak selesa. Betul. Kan? Apa yang kita buat sekarang ni ialah untuk generasi pada masa akan datang. Betul. Kalau kita buat sedikit hari ni, kalau anak kita buat, cucu kita buat, dia akan berterusan lah. Sekurang-kurangnya, kita boleh mengurangkan tempoh binasanya alam ini. Kan betul kan? Betul. Alam ni pada akhirnya akan binasa. Betul. Itu tak dinafikan dalam hukum tauhid. Tapi janganlah kita menjadikan alam ini binasa. Menjadi punca. Kebinasaan. Kita betul nak generasi kita inilah untuk ni kita daripada badai kita ya. Sedangkan ni memang kita nak jadi orang tak senang. Landfill kita besok, kita tak macam negara-negara yang kecil. Seperti jiran kita yang tak ada yang susah nak buat landfill, mereka buat di settle, kita bakar je lah. Kita masih kata-kata kita masih ada tanah lagi, tak apa kita bakar, kita
tanah apa ni, kita punya sampah ke landfill kan. Dulu di Taruka, Johor Bahru, di Bandar Baru Uda kan, semua landfill. Itu betul. Sekarang boleh letak sampah situ? Dah tak boleh. Dah penuh dah. Tak boleh dah. Maknanya Tutup lah. dah dekat dengan penduduk. Sekarang kita ada kat Silong, Dekat sini. yang paling besar lah dia Silong di Johor ni. Tapi dalam tempoh yang terdekat ni, sedikit-sedikit pembangunan dah masuk, dah hampir. Baik. Jadi kita landfill ada buffer 500 meter daripada pendapatan. Jadi sekitar tu 500 meter tak boleh nak buat Pembangunan dia. Sedangkan kita nak maju, kita kena buat perumahan, buat rumah penduduk. Jadi jangan binasakan dunia ni. Baik. Cara kita tidak binasakan dunia, tadi saya pesan, jangan buang sampah. Jadikan sampah itu sebagai sumber. Pusing dia balik, kita semula guna balik. Kena balik. Semaksimum yang boleh, kita boleh guna balik. Semua boleh guna balik. Kita ada cara, ada kaedah. Lagipun kita bila guna balik, kita dapat tadi duit. Betul. Sumber juga. Betul. Walaupun sedikit, 10%, 20%, 30%, tapi kalau banyak. Betul. Tapi yang paling penting sekali, ya kita fikir, apakah besok kita jawab pada Tuhan? Apakah jasa kita pada dunia ni? Apa jasa kita buat kompos? Jasa kita buat kompos, tadi Tuhan kata boleh buat baju bunga. Ya betul. Bunga pun ucap Alhamdulillah, terima kasih. Kan, hidup saya. Saya dapat sikit. Lepas tu bunga tu pula, dia membebaskan oksigen. Jadi itu boleh. Inilah. Kita yang kita. Putarannya begitu Tuan kan? Nampak tak? Pak macam kecil tapi dia punya manfaat dia sebenarnya Rantaian panjang kan? Dia bercerita. Dia kita dan kita pun manfaat. Banyak saya belajar hari ni sebenarnya, dan dalam konteks kita memahamkan manusia, terutama diri saya sendiri, adalah kita kena bertindak. Walaupun sekecil-kecil tindakan Tuan kan? Dan mungkin lah Gen Z ni Tuan Doktor kan, dia ada satu, kalau kita zaman saya dulu lah, kita bukan Gen Z, kita kumpul Tupperware. Okay, Gen Z ni suka kumpul tumbler, berderet tumbler kan. Mungkin itu adalah salah satu daripada usaha untuk kita kurangkan plastik sekali guna. Kalau kita pergi kafeteria kan, mungkin boleh kita semulakan quote #Tumbler UTM, ataupun satu daripada langkah yang kita buat dalam konteks mahasiswa UTM pada hari ini, kita mulakan dengan tumbler yang paling dekat dengan kita. Bawalah tumbler ke mana-mana dan banggalah dengan tumbler anda supaya kita dapat kurangkan jumlah sampah, iaitu plastik sekali guna dalam konteks negara Malaysia. Wow, okey Tuan. Saya ada, bila kita pergi negara-negara yang maju, mereka mengutamakan denda. Kalau katalah Singapura kan, buang sampah, CCTV tangkap, denda. Pergi Jepun pun susah nak cari tong sampah. Adakah di Malaysia sudah ada denda bagi pembuang-pembuang tegar sampah ini? Silakan Tuan. Terima kasih Fazal. Ini perkara yang menarik lah. Dan dia viral sekali di media sosial. Tadi pun saya baru kita buat warrant tangkap. Warrant tangkap? Kepada pesalah yang gagal hadir ke mahkamah. Maknanya buang sampah ni bukan saja kita kena denda, dan kita kena buat khidmat masyarakat. Dan kalau engkar ataupun gagal bayar denda, mahkamah boleh jatuhkan hukuman penjara. Sampai penjara? Sampai penjara? Okey, berapa denda? Maksimum 2,000. Satu sampah 2,000 lah kalau dia 2,000 maksimum. Dan denda ni tak boleh compound. Mesti kita hirit ke mahkamah. Anggota penguasa kita daripada Sukop tak boleh keluarkan compound. Semua kesalahan harus disiapkan Kertas Siasatan untuk dapat izin dahulu ke mahkamah. Bila mahkamah akan tentukan hukuman maksimumnya 2,000 dan perlu juga dan boleh juga dijatuhkan hukuman untuk melaksanakan khidmat masyarakat, iaitu sampah, cuci longkang, cuci tandas,
bersihkan kawasan taman. Semualah yang biasa daripada pekerja-pekerja Kolej Johor ni SUM buat, dia kena buat. Dalam tempoh maksimum 12 jam. Baik, kalau tak nak kena buat khidmat masyarakat selama 12 jam, jangan buang sampah merata-rata kerana waran tangkap menanti anda. Maknanya kalau gagal pula hadir ke mahkamah, mahkamah keluarkan waran tangkap. Tak kira dah mereka berada di Malaysia ke, luar negara ke, mana ke, kita akan ambil mereka ni untuk dibawa ke muka pengadilan. Jadi ini adalah undang-undang yang tegas. Tetapi perlu ada. Kita hidup ni dalam dunia sekarang ini, kalau tak ada undang-undang dan peraturan, macam mana kita nak sanakan kita Betul. punya peraturan, kan? Nak harapkan kesejahteraan pun tak mampu untuk membendung kesalahan ini. Jadi di samping ada kempen-kempen, sebab apa undang-undang ini diperkenalkan? Sebab dah sampai masa. Dah sampai masanya untuk kita laksana kempen dan kesejahteraan dah berpuluh-puluh tahun kita buat. So kita dapat satu tahap di mana peraturan ni diadakan untuk kita buat kuasa. Dan kita pun dah mula pada 1 Januari hari itu 2006. Dan kita dah kenakan compound, keluarkan compound, keluarkan MPK, notis pemberitahuan kesalahan. Dan perkara ini berterusan berlaku. Dan dia macam ni. Bila kita kenakan denda yang masyarakat tu, bukan tujuan dia semata-mata untuk mengaibkan dia. Betul. Tetapi yang pertama, kita nak beri kesedaran kepada pesalah itu bahawa tangan-tangan yang menguturkan ni, tangan-tangan itulah yang akan membersihkan satu. Menarik, betul. Jadi adalah menjadi tanggungjawab dia. Sedar dan insaf bahawa kamu telah menguturkan, kamu bersihkanlah. Betul. Yang kedua pula, kita nak beritahu kepada masyarakat. Kalau dilihat tempat kita buat masyarakat ni kan, kita akan maklumkan bahawa kita akan buat. Akan datang ni kita akan buat pada 27 bulan ni. Okey, di mana tuan? Mungkin boleh kita ajak Di Pusat Bandar, di Sungai Sergit. di Sungai Sergit, Pusat Bandar 27 hari bulan Juni 2026 boleh sertai SW Corp dan juga adakah pihak UiTM akan bersama-sama? kalau dijemput. Sebab hari pertama tu kita ada dijemput. Boleh datang tengok lah. Bukan Okey, boleh datang tengok. bersama bersihkan, tak boleh. Boleh datang tengok. Datang saksikan, menyaksikan pelaksanaan hukuman Yes. pada pesalah-pesalah yang telah jatuhkan hukuman. Ini adalah nyata ya, bukan main-main. Jadi Ini bukan lakonan. ini bukan lakonan. Ini bukan propaganda. Tetapi pesalah-pesalah yang telah di-compound akan dilaksanakan hukuman pada 27 Jun 2026 di Sungai Sergit. Jatuhkan denda lah. Oh, baru. Denda mereka ni ada yang kena 500, 1000 sebagainya ada lah. Tapi mereka perlu juga habiskan dalam tempoh 6 bulan, 6 bulan kena habiskan tempoh hukuman ni. Kita akan panggil, kalau mereka datang, kita akan kira lah. Kita akan ada rekod. So kita dah habis, kita akan maklum kepada mahkamah. So mahkamah akan riliskan lah hukuman dia ni. Maknanya dah tamat lah hukuman dia. Sekarang hukuman dia masih berjalan ni. Tak berapa ramai tu agak-agak sekarang ni tengah dalam hukuman ni tuan. Tak apa, nanti mereka di luar tu ngeri lah dengar. Betul. Kalau dia adakah siapakah pihak berkuasa yang boleh memberi compound ataupun pihak tu ada menjadi mata-mata beri compound? Yang boleh keluar compound ni yang ada kuasa je lah. Kuasa. Kalau ada aduan, ada juga aduan yang mereka viralkan dalam TikTok, dalam Facebook. Yang ini pun kita tangkap. Hati-hati dengan konten anda. Buang sampah. Kalau dapat bukti yang cukup, kita akan dakwa juga. Lagi-lagi yang kalau buang tengah drive tu kan. Buka tingkap buang. Jangan Ambil hati-hati. view. Kalau yang buang daripada kereta, Okey. ada keluar dalam media sosial, Baik. kita akan kejar. Dia bukan saman potong memotong tidak buang. Jangan kejar sampai ke rumah nanti. Baik. Ini berlaku.
Jadi sebenarnya kita bukan nak menakutkan masyarakat di luar. Mendidik. Kita nak beritahu kepada masyarakat bahawa Malaysia ni sebuah negara yang dah maju dalam pengurusan sesepejalnya. Sebab urusan kita dah maju dah. Betul. Kita tu sampah dah percuma. Betul. Komputer Ganti baru lagi ya. Baru lagi, betul. N51 standard UK. Negara maju. Standard kita ni negara maju dalam pengurusan sesepejalan. Jadi minda kita pun kena jadi maju lah. Ya, betul. Masyarakat pun kena maju lah. Dan apa masalah nak buang sampah dekat Yalah, tepi jalan? betul. Tong sampah ada di mana-mana. Betul. Kau tak ada pun simpanlah sekejap. Betul. Bukan simpan api, simpan sampah. Simpan sampah. Bukan Simpan pahala. kau pegang bara. Kita pegang sampah yang kita jana. Apa salah? Nanti balik rumah ke atau jumpa tong sampah, masukkan. Masukkan pula kalau ada kategori ya. Plastik, kan? Tin ke, Kaca. ke. Masukkan tempat yang betul. Takkan tak faham. Takkan tak boleh. Takkan tak tahu. Tulis plastik. Bawa botol plastik kan. Takkan tak kerti. Ya, beras sekolah rendang boleh buat Dato' Zak kan? Kan Dato'? Ya. Semua boleh buat. Mana yang tajam minta buat ni. Benda yang semua boleh buat. Betul. Jadi inilah kemajuan. Maju dari segi bukan saja dari fasilitinya kan, rumah, jalan raya, tapi minda kita kena maju. Jadi mustahil kalau kita jadi sebuah negara maju tapi kita uruskan sampah pun tak tahu. Mana mungkin. Ya, betul. Dan itu persoalan kita pada pendengar-pendengar di sana. Betul tu. Wah, panjang. Saya rasa macam 1 jam tak cukup, kena ada part pula. Kalau nak bercerita pasal sampah ni sebenarnya, dia bukan adalah sisa, tapi ia adalah sumber. Jadi kalau rasa nak dengar lebih lagi daripada Tuan dan juga Dr. Huzaina, komen di bawah, di bahagian komen, wish ataupun request lah untuk part tu. Sebab kita nak tahu banyak sebenarnya daripada orang pakar, kita panggil pakar sumber lah. Dan juga ratu kompos kita. Jadi sebelum kita mengakhiri, saya nak tanyalah pada doktor lah. Sisa mana paling susah nak dikomposkan? Siapa mungkin ada pengalaman yang tragedi sedikit ke, ataupun pengalaman manis, pengalaman pahit dalam sisa-sisa ni, apa nak di-share kepada masyarakat? Okey. Baiklah. Okay, terima kasih Puan Syazah. Yang ini mungkin komuniti banyak yang datang jumpa saya sebab mereka ada masalah dengan sisa-sisa. So kalau sisa-sisa makanan tu ataupun sisa buah, sisa apa lagi, sisa sayur-sayuran, dia mudah sebab kita ada 2 cabang. Satu kompos ataupun kita boleh jadi baja cecair. Tapi ada yang datang berjumpa sebab mereka ada sisa kupang. Kupang tu, kulit kupangnya tu, bila dia kata dia buang begitu sajalah. So dia kata ada tak memberi kesan kepada alam sekitar, sungai ataupun laut. Jadi kita cuba buat R&D bersama-sama dengan yang tim-tim yang lain lah. Saya bukan seorang, dia ada ramai lagi tim daripada fizik, daripada banyaklah fakulti yang terlibat dan juga jabatan yang terlibat di fakulti kami untuk ubah sungai supaya dia jadi benda yang lain. Maknanya seramik ataupun bahan-bahan utama yang boleh dijadikan untuk penapis air contohnya. Air itu maknanya kita rasa sukar. Kita rasa susah untuk ditukar kepada bentuk-bentuk lain. Tapi bila kita buat R&D bersama, kita nampak dia ada banyak pecahan yang boleh kita salurkan lah. Boleh kita channelkan. Tapi ada salah satunya yang mungkin masih belum lagi dibuat, contohnya sisa-sisa daripada kaca. So bila kaca tu, dia bukan semua jenis kaca boleh dan tak diterima, dia macam tak ada nilai. Kalau botol kaca yang tak ada sumpit ke apa, kita boleh gunakan balik. Maknanya dia cuci, dia hantar ke kilang cuci dan digunakan semula. Tapi ada jenis-jenis kaca yang memang tak boleh diguna pakai. So yang bersama dengan tim kami lah, ada daripada IPAC, iaitu tim sukarelawan yang sebenarnya dia ke arah kebun. Tapi dengan adanya banyak sisa-sisa yang ada, kita nampak ada satu lagi peluang daripada segi kaca, sisa kaca, di mana bersama dengan NGO iaitu Impact Nutrition, mereka kumpulkan kaca-kaca ni untuk buat alat-alat perhiasan yang komersialnya tinggi, yang boleh dijual dengan harga yang tinggi. So mereka dah ada mesin, yang inisiatif mereka buat, mereka ada mesin, dikumpulkan untuk dihancurkan sampai tahap
salah satunya dia boleh ubah jadi bentuk pasir yang kita tak terfikir sebelum ini. Kaca-kaca yang ada dekat luar tu yang kita biarkan aja dekat rumah sampah, tapi sebenarnya ada nilai apabila kita tahu untuk menyalurkanlah ke tempat yang sesuai. Jadi dia jadi pasir. Saya ingatkan dia akan jadi tajam. Bayangkan kaca. Kan kita ingat kaca. Kaca akan jadi tajam. Tak sesuai untuk anak-anak. Tapi dia boleh polish. Maknanya dia boleh buat kaca itu menjadi sesuatu yang unik lah. Antaranya pasir. Yang mungkin akan digunakan untuk apa? Simen. Ataupun benda-benda bahan binaan. So, yang itu pun kita maknanya bergunalah. Bila kita buat sedikit penyelidikan, Betul. bergabung dengan akademia dan benda tu boleh jadi sesuatu yang bermanfaat. InsyaAllah. Bila Terlalu banyak sebenarnya sisa-sisa yang mereka datang. Ya kan, sisa-sisa ni terlalu banyak. Cuma bila saya faham, maknanya bila bukan dalam kepakaran saya cuba salurkan. Beritahu pada kawan-kawan untuk kita semarakkan. Maknanya kita meraihkan kepelbagaian sumber ini untuk diolah jadi sesuatu yang lebih baik. Ya, apabila pakar bicara, maksudnya melihat peluang daripada segi sisa menjadi sumber dan memberi manfaat kepada orang lain pula. Saya suka melihat gabungan dua tetamu kita pada hari ini dengan satu kita panggil tactical team lah. Tuan memang lebih pada lapangan, lebih kepada pelaksanaan, dan Dr. Uza pula walaupun turun juga ke lapangan tetapi dengan idea-idea, dengan R&D dan sebagainya menjadikan kombinasi mereka sangat-sangat berguna dan juga bernilai dalam konteks pengurusan sisa untuk dijadikan sebagai sumber. Sebenarnya kan hampir 1 jam. Oh ya ke? Masih belum puas kalau kiranya saya nak sambung lagi 1 jam ni. Tetapi disebabkan oleh kekangan masa, dan kalau siapa nak request boleh tulis di bawah. Nak part tu. Mungkin lepas ni kalau ada part tu kita boleh demo macam mana nak pengurusan kompos kat dalam studio kita, boleh tulis. Dan apa yang saya dapat hari ni sangat banyak sebenarnya. Pertama, saya sangat terkejut bahawasanya sisa yang terdapat dalam tong sampah kita lebih daripada separuh ataupun hampir separuh adalah sisa makanan. Dan semua sisa boleh diguna semula. Dan kita perlu mulakan pada hari ini kerana kita tak ingin melihat dunia pada masa akan datang dipenuhi oleh sampah dan kita akan ditanya di akhirat kelak kerana apa sahaja yang dilakukan dan kerosakan yang terjadi pada muka bumi ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan kamu sendiri. Jadi sebelum kita menutup tirai podcast siri 2 kita ingin dengarkan sepatah dua kata daripada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan Tuan Zainal, silakan. Lihatlah semua perkara dengan mata hati. Bahawa dunia ini adalah anugerah Tuhan yang berbahagia, yang menjadi amanah kepada kita semua untuk memeliharanya. Warisilah dunia hari ini kepada generasi akan datang, supaya kita akan esok pada masa akan datang kita akan disebut-sebut sebagai generasi yang memelihara dunia ini untuk mereka. Terima kasih. Kitalah orangnya. Terima kasih Tuan. Dan sedikit kata-kata terakhir daripada Dr. Huzal, Ratu Kompos kita. Okey, saya meraihkan dan mengajaklah sebenarnya ahli akademia yang ada kepakaran di luar sana untuk sama-sama bekerja kepada masyarakat supaya kita dapat memanfaatkan apa sahaja R&D yang kita rasa mungkin dia hanya di makmal saja, tapi rupanya boleh dimanfaatkan kepada masyarakat. Dan kita kena bekerjasama dengan mereka yang menjalankan melaksanakan polisi, contohnya SW Corp, SWM, dan juga kita tak lupa jugalah kita ada Jabatan Pendidikan Negeri Johor kan di bahagian Johor lah, di bahagian utara selatan, dan juga kita ada juga kerajaan PBT kan, PBT Pihak Berkuasa Tempatan ini, contohnya Majlis Bandaraya Iskandar Puteri yang sangat aktif menyediakan dana untuk kelestarian. So yang itu pun saya antara jugalah yang membantu. Walaupun ketuanya Dr. Nina tapi dan Cik Safwan peneraju untuk dana ni, tapi kita sama-sama lah sebab kita nak nampakkan adanya akademia sebagai pakar dalam pakar rujuk untuk teknikal dan sama ada sesuatu projek tu boleh dijalankan. Jadi kita nak
bekerjasama. Kita nak sama-sama memberi impact kepada masyarakat supaya yalah produk yang kita hasilkan, research ataupun penyelidikan yang kita lakukan adalah duit rakyat sebenarnya. Jadi kita kembalikan kepada rakyat. Kerana Tuhan untuk manusia, betul kan? Jadi sebelum kita melabuhkan tirai, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan kerana kita tahu Tuan sangat sibuk, jadual pun penuh. Terima kasih kerana sudi hadir dan berkongsi dengan masyarakat kita pada hari ini dan juga orang UTM kita. Terima kasih Dr. Huzal walaupun dengan final assignment dengan thesis yang perlu disemak. Terima kasih kerana sudi menghadirkan diri. InsyaAllah ada request, jangan serik, datang lagi untuk part 2. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.